Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Dunia bola sepak Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan perkembangan yang cukup mengecewakan apabila ranking skuad kebangsaan Harimau Malaya dilaporkan jatuh mendadak dalam kemas kini terbaru ranking dunia FIFA. Situasi ini bukan sahaja memberi kesan kepada kedudukan Malaysia di pentas antarabangsa, tetapi turut memberi tamparan hebat kepada harapan penyokong yang sebelum ini mula percaya kepada kebangkitan bola sepak negara. Menurut laporan harian Metro, skuad kendalian Peter Klamovski kini berada di kedudukan ke-135 dunia selepas jatuh sebanyak 14 anak tangga. Kejatuhan ini berlaku selepas beberapa hukuman berat dikenakan oleh Badan Bola Sepak Dunia dan Asia. Isu ini berpunca daripada tindakan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, yang didapati melanggar peraturan berkaitan kelayakan pemain warisan. Kes ini akhirnya membawa kepada tindakan disiplin daripada FIFA serta Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Antara hukuman paling besar ialah pembatalan beberapa kemenangan perlawanan antarabangsa yang sebelum ini menyumbang kepada peningkatan ranking Malaysia. FIFA dilaporkan menarik balik kemenangan Malaysia dalam perlawanan persahabatan menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin. Keputusan itu kemudian digantikan dengan kemenangan 3-0 kepada pihak lawan. Akibat keputusan tersebut, ranking Malaysia yang sebelum ini berada di tangga ke-116 dunia jatuh ke tangga ke-121. Namun keadaan menjadi lebih buruk apabila AFC turut menjatuhkan hukuman tambahan berkaitan perlawanan kelayakan Piala Asia AFC 2027. Dalam keputusan yang dibuat selepas penelitian kes oleh Mahkamah Timbang Tarasukan, CHAS, Malaysia didapati menurunkan pemain yang tidak layak dalam dua perlawanan kelayakan. Akibatnya, kemenangan Malaysia dalam perlawanan tersebut ditarik balik dan kemenangan percuma 3-0 diberikan kepada Nepal dan Vietnam. Keputusan ini memberi kesan langsung kepada jumlah mata ranking FIFA Malaysia, sekaligus menyebabkan kedudukan negara terus merosot sehingga ke tangga ke-135 dunia. Ia merupakan satu kemunduran besar selepas sebelum ini Malaysia dilihat menunjukkan peningkatan prestasi yang memberangsangkan. Apa yang lebih mengecewakan ialah impian Malaysia untuk layak ke Piala Asia 2027 yang dijadualkan berlangsung di Arab Saudi kini berada dalam keadaan tidak menentu. Sebelum hukuman dikenakan, Malaysia dilihat berada di landasan terbaik apabila mendahului kumpulan tanpa sebarang kekalahan. Namun segala harapan itu seakan musnah selepas keputusan AFC yang berpunca daripada isu dokumentasi pemain warisan. Laporan menyebut bahawa terdapat pemalsuan dokumen melibatkan 7 pemain warisan, sesuatu yang dianggap pelanggaran serius dalam peraturan bola sepak antarabangsa. Isu pemain warisan sebenarnya bukan perkara baharu dalam bola sepak Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, strategi menggunakan pemain berdarah campuran atau mempunyai pertalian warisan Malaysia menjadi antara pendekatan untuk meningkatkan kualiti skuad kebangsaan. Strategi ini juga digunakan banyak negara lain. Namun apa yang membezakan kes Malaysia kali ini ialah isu kelayakan dokumentasi. Dalam bola sepak antarabangsa, setiap pemain perlu memenuhi syarat ketat termasuk bukti keturunan, dokumen rasmi dan kelulusan badan pentadbiran sebelum dibenarkan mewakili sesebuah negara. Kes ini memberi pengajaran besar bahawa pengurusan pentadbiran sama penting dengan prestasi di atas padang. Walaupun pemain mungkin mempunyai kualiti tinggi, kegagalan memastikan semua dokumentasi mematuhi peraturan boleh membawa kesan besar seperti yang berlaku sekarang. Dari sudut pembangunan bola sepak negara, situasi ini juga boleh memberi kesan kepada moral pemain dan keyakinan penyokong. Ketika momentum sokongan terhadap Harimau Malaya sedang meningkat, berita seperti ini pastinya memberi kekecewaan besar kepada peminat. Namun dalam dunia sukan, setiap krisis juga boleh menjadi peluang untuk pembaikan. Pihak FAM dijangka perlu memperkemaskan sistem pematuhan peraturan, ketelusan dokumentasi serta prosedur kelulusan pemain supaya perkara sama tidak berulang. Selain itu, fokus juga perlu diberikan kepada pembangunan bakat tempatan. Walaupun pemain warisan boleh membantu meningkatkan kualiti pasukan dalam jangka pendek, pembangunan akar umbi tetap menjadi kunci kekuatan jangka panjang bola sepak negara. Apa yang penting sekarang ialah bagaimana Malaysia bangkit daripada situasi ini.
Ranking boleh jatuh, mata boleh ditarik balik, tetapi reputasi dan semangat pasukan boleh dibina semula melalui pengurusan yang lebih profesional serta perancangan jangka panjang yang lebih tersusun. Bagi penyokong Harimau Malaya, ini mungkin masa paling mencabar untuk terus memberikan sokongan. Namun sejarah bola sepak menunjukkan bahawa banyak pasukan besar pernah melalui krisis sebelum kembali lebih kuat. Persoalan utama sekarang ialah, mampukah Malaysia menjadikan episod ini sebagai titik perubahan untuk memperkukuh sistem bola sepak negara? Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.